You ingat pesan I. You janji tak nak kacau lagi keluarga I. I pun tak apa-apa ke anak you. Please. I thought you suka drama kan, Yusof? No more drama, please. Oh, ya kan? Macam tu je lah. Fine. Dan mulai ni I tak kenal you. Dan you tak kenal I. Macam tu je. Mami dah, Mami. Macam tu je kau buang aku. Macam tu je kau buang aku. Macam tu je. Mami, sudah, Mami. Mami, dah, Mami. Sudah, Mami. Macam tu je kau. Macam tu je kau buang aku. Sayang, nak makan ke? Ni saya ada bawa beg dengan baju awak. Doktor kata kalau nak makan ubat, kena makan dulu. Nah, sorry ya, saya lambat. Awak kena tenang, okey? Kena kuat. Nah. Kuat untuk apa? Sayang, jangan macam ni. Makan dulu sikit, Tak ada rezeki, kan? Kita cuba lagi, ya. Cakap macam nak beli barang rosak. Kan saya kata saya akan betulkan semuanya. Tolonglah percaya. Benda yang sama saya dengar. Awak cakap benda tu sebelum anak saya mati. Dan mungkin awak cakap benda yang sama dekat Datin Kasum sebelum dia mati. Awak sedar tak? Semua perempuan dalam hidup awak akan mati perlahan-lahan sebabkan awak. Ya, saya tenang, okey? Jangan suruh saya tenang lah. Awak tahu tak anak saya dah mati sekarang ni. Awak nak suruh saya tenang. Ya, awak pergi keluar je boleh tak? Istighfar. Tak payahlah. Ni, jangan macam ni. Tak Anak baik. saya dah mati awak. Saya tak penat lah. Saya tenang. Sekarang ni saya tak ada apa-apa tahu tak? Anak saya dah mati sebabkan awak. Ya, salah saya. Salah saya, okey? Okey. Nanti, Ya. ada okey tak ni? Okey. Aunty penat sikit. Apa? Zaf? Yasmin macam mana? Sorry ya, Aunty tak sempat nak pergi tengok dia. Dia meracau sikit, Nanti. Entahlah. By the way, Zaf ada good news nak bagi tahu. Apa dia? But just between us. Okey. Apa dia? Nadira pregnant. Cepatnya. Alhamdulillah, rezeki. Ni, congrats, okey? Tapi kenapa tak nak share dengan orang lain? Nadira, dia tak nak bagi tahu Papa dengan Yasmin sebab yelah, Yasmin sekarang kan keadaan dia tak stable. Itu betul, tapi Nadira pun berhak untuk celebrate, okey? Dia kan bakal jadi ibu, jadi tak salah. Saya faham. Tapi biarlah nanti masa yang akan menentukan. Ya, betul. Ni, Zaf, jaga Nadira baik-baik, okey?
Hai sayang. Dah tak ada kelas dah? Okey. Sayang. Mami nak cakap sikit. Mami, stop. Mami, kehidupan yang Mami bagi ni bukan apa yang mana. What do you mean? Tak cukup ke yang Mami bagi ni untuk kita kan? Untuk Mami ke untuk Amar? Mami, Amar faham, Mami. Apa yang berlaku sekarang ni. Mami sakit hati apa yang berlaku antara Mami dengan Datuk Yusof. Ya. Tapi tak boleh ke kalau Mami lupakan semua benda ni? Dia tak semudah tu. Sayang. Tak semudah tu. Mami tak cukup ke Amar dekat hidup Mami? Kalau nak bagi Amar kehidupan yang baik, sampai Mami nak kena rosakkan hidup orang lain, Amar rela mati. Jangan cakap macam tu, sayang. Jangan cakap macam tu, sayang. No. No. Sayang. Mami sayang Amar tau. Always and forever. Forever and ever and ever. Okay? Mami buat semua ni untuk kita. Okay? Ya Allah, Engkau hukumlah aku di atas segala kesalahan yang telah aku buat. Di atas segala kesilapan, kejahatan yang telah aku buat, Ya Allah. Janganlah kau hukum dia isteriku. Ya Allah, kau sembuhkanlah sakit isteriku, Ya Allah. Berilah kekuatan kepadanya. Kau datangkanlah semangat dia semula, Ya Allah. Sembuhkanlah hati dia, Ya Allah. Aku gagal menjadi suami yang baik. Buat arwah isteriku, Ya Allah. Dan aku sedar ini kifarah yang kau berikan kepadaku. Kau berilah aku peluang. Tolonglah. Satu aja peluang, tolonglah bagi pada aku, Ya Allah, agar aku dapat menebus segala dosa-dosa aku, kesilapan aku, kejahatan aku, agar aku dapat memperbetulkan segalanya, Ya Allah. Jangan aku ambil orang aku sayang, isteriku, anakku, keluargaku. Amin ya Rabbal Alamin. Dah jumpa dia? Jumpa puan. Tadi saya jumpa dia kat town. Bawa dia balik je. Lah. Tadi kan puan suruh saya jangan sentuh dia. Saya tak sentuh lah dia. Semua nak bagi tahu, just bawa dia balik sekarang. Baik. Ui, tak faham. Macam mana, Abah? Jumpa tak? Jumpa. Sekejap lagi dia bawa dia balik. Kau ni apa yang kau takutkan sangat ni, ha? Apa aku takut? Mas, kau kenal Yusof tu macam mana kan? Kau ni paranoid lah, Eva. Oh, ya ke? Ha? Bukan semua orang gila macam kau tau. Tak tahulah. Rasa tak sedar hati, Mas. I'm worried tau. Ada sesuatu ni. Aku rasa Yusof dia plan something dengan Amar. Apa yang sesuatu lagi ni? Nak cakap. Apa-apa pun, you and me, kita kena protect Amar dari Yusof. Itu je yang aku rasa sekarang ni. Ya, aku serabut lah benda-benda macam ni. Kau fikirlah apa yang terbaik. Yang penting, Amar balik dengan selamat. Aku tak tahu cakap apa lagi live, ha? Engkau patutnya risau, Mas. Kau kejap. Hei, Jom. ya. Orang ni siapa ni? Ikut je.
Asal nak aku dah kena ikut korang pula ni? Kau ni payah boleh lepas. Mana budak ni? Tak ada pun. Aduh. Hello, Puan. Dah jumpa? Tak ada lah. Saya tengok ni tak ada. How? Yelah, saya dah sampai sini. Saya tengok tak ada. Weh, lepaskan aku lah. Weh, kau dengar tak? Lepaskan aku lah. Kau diam lah, serabut lah kau ni. Kau dengar tak? Lepaskan aku. Weh, makan aku dah bagi. Minum aku dah bagi. Kau boleh diam tak? Weh, lepaslah. Tolonglah. Ha? Relax. Semuanya kami dah settle dah, Datuk. Baik, Datuk. Weh, tolonglah. Lepaskan aku ni. Tolonglah. Nasib baik Datuk tak bagi sentuh kau tau. Kalau tak, nak pecah bukan kau. Kau jaga dia. Kenapa aku tak kuat macam orang lain? Kenapa aku tak kuat macam orang lain? Kenapa semua benda ni jadi dekat aku? Kenapa semua benda ni jadi dekat aku? Kenapa anak aku yang hilang? Jangan nangis sayang, Mama ada. Mama ada. Kenapa benda ni? Kak. Ira. Kak. Ira, kenapa semua benda ni jadi dekat aku, Ira? Apa dosa aku? Kakak balik sabar, Kak. Mana anakku, Ira? Ya, Ira tahu. Semua orang ada kat situ, Kak. Aku dah tak ada, Ira. Tak apa. Semua ada. Semua nak tengok Kak happy. Aku sabar ya, Kak. Sakit, Ira dah sedih sakit. Ya, Ira tahu. Sakit. Sayang. Kita pergi hospital, jom. Payahlah. Saya dah sihat dah. Tak ada selera makan je. Jangan degil. Apa salahnya kita buat check up? Saya risau kesihatan awak. Jangan degil, jom. Perlu ke saya sihat kalau anak saya dah mati? Allah. Ya Allah. Macam mana Allah boleh masuk dalam mimpi aku pula ni?
Aku tertidur dekat ofis tengah hari ni. Betul aku mimpi kongkang. Okey tak cerita? Okey. Alhamdulillah. Tu. Ya. Alhamdulillah, setakat ni keadaan isteri Datuk stabil. Ya, Datin Yasmin okey. Cuma kena pastikan dia banyakkan rehat, ya, jangan stres-stres dan jangan skip makan ubat. Dengar tu doktor cakap. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada apa, cuma satulah saya nak pesan ya, kalau boleh Datuk kena selalu temankan Datin ya. Jangan bagi dia bersorangan ya, pergi mana-mana buat apa-apa tu sorang-sorang ya. Okey. Terima kasih doktor ya. Sama. Assalamualaikum, Nek. Khabar? Alhamdulillah, nenek sihat. Masak apa ini? Hari ni nenek masak kari ayam. Cuk nak datang makan ke? Ni, Yasmin macam mana? Yasmin. Itulah dia. Emosi dia masih tak boleh nak kawal lagi ni. Kenapa ni, Sok? Cakap je lah. Tak tahulah. Saya dah cuba buat macam-macam nak tenangkan dia. Tapi itulah. Macam ni lah, Cuk. Apa kata Ucuk bawa Yasmin balik kampung. Nenek jaga dia sampai dia sembuh. Elok juga tu. Tak ada pun macam ni. Kita ikhtiarlah berubatkan Yasmin tu cara kampung. Lepas tu nenek jagalah dia. Bila dah sembuh, dia baliklah balik kat Yusof, ya? Terima kasih, Nek. Terima kasih. Terima kasih tolong tengok ke isteri saya. Apa pula cakap macam tu? Min tu pun cucu nenek juga, bukannya orang lain. Kan? Okey, Nek. Nanti kalau saya nak balik nanti saya beritahu. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan sikit sayang lah. Tak menung buat apa. Kak Yasmin makanlah. Ira masak banyak tu Kak Yasmin ni. Kena Ira suapkan Aku tak nak makan, janganlah paksa. Tak baik cakap macam tu. Semua dia ni kan. Semua dengan awak sayang. Love. Makan sekali, Meh. Wah, pandainya isteri saya masak ni. Mesti sedap kan? Sikit je lah. Bau pun dah sedap dah ni. Terima kasih. Nah, Terima kasih. nak ayam? Boleh? Okey. Oh, jauh pula. Terima kasih. Seronok tengok korang. Alat-alat kekal macam ni ke? Amin. Min. Sekejap apa? Akak? Akak! Akak buka pintu ni, Akak. Akak, tolonglah. Jangan seorang-seorang macam ni, Akak. Ira ada. Akak buka pintu ni, Akak. Ya Allah. Aku ada salah cakap ke? Akak tolong, Akak. Akak, buka pintu ni, Akak. Please. Kalau Akak perlukan apa-apa, Ira ada, Ya Allah.
Makan sama kau. Ira, Tak tahulah. Rasanya memang semua kena faham keadaan Kak Yasmin sekarang ni kan tengah tak okey tu. Yasmin mungkin dia nak masa dia sendiri kot. Tak apa-apa, kita makan dulu sampai bila nak macam ni? Berapa rasa elok kalau kita hantar balik kampung? Tinggal dengan nenek. Bagi dia tenang kat sana. Eva takkan berani kacau dia kat sana. Kalau kat sini macam-macam jadi kan. Okeylah kalau macam tu, nanti Ira teman dia lah. Dia pun mesti nenek risau tengok keadaan dia macam ni sekarang kan. Tak apa, besok. Besok kita hantar dia. Dah, jom kan. Meski hati ini tak rela engkau pergi. Awal-awal pagi lagi Zafran dah pergi office, Papa. Ada banyak kerja untuk settlekan katanya. Yalah, projek tengah bertimbun tu. Tapi insyaAllah dia boleh handle tu, jangan risaulah. InsyaAllah. Kak Min, jom. Sabar. Ni hati-hati ya. Sampai beritahu. Bagi salam nenek. Beritahu dia minta maaf sebab tak hantar. Ya, Papa. Kami okey ke? Kau rasa? Angin berhembus pilu mencari dakapanmu. Tuhan jagakan dia, tengokkan dia, dia segalanya. Tuhan letakkan. Mas, kita kena buat something. Mas, Ammar dengan Yusof. Kau kena tolong aku ni. Okey, takkan nak biarkan macam ni je. Yusof dah over dah. He's crossed the line. Cukup-cukup lah. Nak cek pasang keluarga Yusof tu. Banyak buruk daripada baiknya. Nanti bukan kau seorang je yang susah. Sekarang ni satu family dah susah. Ya, memang dah susah sekarang ni. Yusof ambil Ammar, Mas. Takkan nak biarkan macam tu je. You have to help me. Takkan aku tak nak tolong aku sekarang ni? Aku dah malas dah nak tolong kau. Kau bukannya nak dengar cakap aku, nasihat aku dah. Sekarang ni kau selesaikanlah dengan cara kau sendiri. Mas, aku adik engkau. Kau tak kisah ke pasal aku, pasal Ammar? Kau nak biarkan je macam ni? Kakak jenis apa? Kata macam anak sendiri. So do something lah. Habis kau? Ada ke nak dengar cakap aku yang kakak engkau ni? Dah tak ada dah, Eva. Tak ada dah. Sebablah hati kau tu penuh dengan dendam. Kau ikut kepala kau je kan. Jadi sekarang ni kau buatlah apa saja pun yang boleh puaskan hati kau. Yang penting aku nak tahu Ammar balik dalam rumah ni dalam keadaan selamat. Aku malah nak cakap lagi dengan kau. Ikut kepala kau je kan. Aku tahu dah kau nak tanya kau apa. Tak kisah pasal aku lah. Tak ada, Ira cuma risaukan akak je. Kan aku cakap tak payah nak kisah pasal aku. Penatlah sampai nanti kejut. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Ya Allah, Nek. Rasa macam dah lama sangat tak tengok Nenek. Dah balik dah. Nenek ni. Nek sihat? Alhamdulillah sihat. Hei, cucu kesayangan nenek. Apa khabar? Apa khabar ni? Ni, nenek ada masak lauk special hari ni. Kita makan sama-sama ya. Khas untuk cucu-cucu nenek.
Jom kita masuk makan. Ni tembamlah dia ni. Nenek seronok lah hari ni. Selamat tengah hari, Datuk. Jadi datang ke hari ni? Aku datang besok pagi. Aku ada kerja nak selesaikan. Baik, Datuk. Kau suka sangat kacau family aku kan, Eva? Sekarang kau rasa. Min, makanlah sikit. Ni nenek masak semua ni sedap-sedap tahu untuk Min. Ya kak, makanlah sikit. Sedap ni. Dah lama tau Ira craving nak makan masakan nenek. Puas betul dapat. Ambil lauk. Assalamualaikum, Awak. Alhamdulillah, nenek sihat je. Awak nak tahu tak? Nenek kan masak banyak sangat. And sedap-sedap. Ya Allah, hai. Rindu saya masakan kampung sini. Okeylah tu. Lega sikit saya dengar kan. Yasmin macam mana? Dah okey tak? Macam itulah dia. Sama je. Dekat bandar, dekat kampung pun sama je awak. Risau pula saya. Dia sedih lagi lah tu. Tak apa, yang penting dia selamat dekat kampung tu. Eva dah tak ganggu dia. Itulah tu. Saya pula awak, penatnya. Tak habis-habis, lawyer, lepas tu rasa nak muntah. Awak tu mengandung. So awak kena cukup rehat, awak kena cukup tidur, okey? Okeylah awak. Saya masuk dulu. Okey. Apa-apa awak bagi tahu saya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Akak. Kenapa berdiri kat situ? Terkejut Ira. Aku nak anakku. Aku nak anakku balik. Min. Min, sabar Min, sabar. Tolonglah Nenek. Apa yang berlaku semuanya ada hikmah. Tolonglah Nenek. Tapi kenapa Min? Kenapa semua benda ni jadi dekat Min? Min nak Min balik Nenek. Faham Min, faham. Nenek. Sabar. Ya, sabar. Saya Mana dong? Dekat dalam, Datuk. Kau lepaskan aku boleh tak? Diam je, kau diam je. Kau dengar tak? Lepaskan aku lah. Kau tunggu dan diam. Tak tahan lah macam ni. Lepaskan aku boleh tak? Awak tenang, okey? Saya takkan apa-apakan awak. Diorang semua takkan apa-apakan awak. Jadi kenapa Datuk culik saya? Ma, awak ingat saya suka ke buat benda ni? Ni semua sebab mami awak, Ma. Dia kacau keluarga saya. Dia bagi ancaman dekat wife saya sampai kandungan wife saya gugur.
Audit syarikat saya semua porak-poranda, hancur. Sebabkan perangai mami awak. Saya tahu benda ni tak sepatutnya saya buat dekat awak. Tapi awak kena faham, mungkin ini je cara dia supaya mami awak stop daripada buat benda-benda bodoh ni. Saya perlu selamatkan keluarga saya harap awak faham. Jadi, Datuk dah boleh lepaskan saya dah? Bukan sekarang. Ya. Awak tinggal sini dulu. Dia orang semua akan jaga awak. Awak jangan risau pasal dia orang. Dia orang tak akan apa-apakan awak. Nanti bagi dia minum, bagi dia makan. Datuk! Datuk, tolonglah lepaskan saya, Datuk! Diam. Lepaskan akulah, tolonglah. So, ada apa-apa update? Dapat kesan tak? Setakat ni kami dah cuba jejak di beberapa lokasi tapi tak jumpa juga. Kenapa lambat sangat buat kerja ni? Anak I dah berapa hari dah hilang. Time ambil duit cepat je korang kerja. Hah? You know what? Biarkan I buat sendiri. Okay? Tak boleh harap. Okay, Yusuf. You wanna play a game? Datuk, ada orang nak jumpa. Siapa? Excuse me. Thank you. Ada apa datang sini? Okay. Sakit lah ni. Alah, sikit je. Tahan lah. Dah lah, tak payah nak fikir sangat. Ni kan semua dah takdir. Min redha je. Min terima. Ya, nanti Allah akan beri lagi zuriat. Bukan rezeki Min kali ni. Jangan fikirkan sangat ya. Jangan susah hati. Nenek dah rebuskan herba tau. Nanti Min minum. Jangan tak minum. Tak pahit lah, boleh telan. Ya? Ya, Nenek. Sakit lagi tak? Sakit lah, Nenek. Pijik kepala. Angin semua ni. Angin satu badan tu tak? Kenapa? Don't play games, okay? You know exactly what you did. Ya, pasal apa kan? Oh, ya. Pasal anak you. Ya. Pasal anak I. Sayang anak you kan. Itulah dia. Kalau tak nak jadi apa-apa, you ikut syarat I. Simple. Syarat tetap syarat. You ikut syarat I, anak you selamat. Are you crazy? Huh? You culik anak I, okay? Number one, illegal. Sekarang I kena ikut syarat you. You are crazy. You cakap I gila, you lagi gila. Tak, you yang gila. You perempuan gila. You mulakan dulu. Baru I mula. Betul? So sekarang ni I tanya you. You nak ikut syarat I ataupun tidak? Itu aja. Kalau tak nak? Apa? Tak nak? Betul? I panggil security halau you kan? Betul tak nak? You tak nak tengok anak you lagi? Okey. Tak nak. Okay, fine. Put it down. You nak I buat apa? You nak I buat apa? You settlekan semua masalah you dah buat dekat audit syarikat I. Jangan kacau Yasmin. Jangan kacau keluarga I. Dan tolong jangan kacau I lagi. Itu aja. Yasmin. Wow. You tak pernah protect I macam ni. You must really love her. Ya, sayang. Mestilah sayang. Isteri kan. You bukan isteri I. Bapa sayang you. Mesti protect dia.
You nak ikut ataupun tak? I tanya you nak ikut syarat I ataupun tak? Kalau tak, Okey, tak apa. One call aja. Betul Jangan capak I. Kali ni you jangan capak I. Okey, one call. Anak you habis. Yus. Please, Yus. Okay, fine. Amma nyawa I. You know this. You know this. Okay? I buat. By today settlekan semua. Lepas settle, budak I akan send location anak you kat mana. Okay? Kat sini kau bawa anak aku, Yusuf. What the? Mana anak I? Amma? Hah? Mana dia? Ikut aku. Mana anak aku? Mana anak aku? Mana dia? Mana? Amma! Amma! Mana anak aku? Amma! Amma! Sampai mana? Mana anak aku? Mana anak aku? Bawa dia keluar. Mami! 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 Oh my God! You okay? You okay? Okay, I'm okay. 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 Okay, jom. Okay. Fah. Tolong tak ada drama lagi lepas ni. You ingat pesan I. You janji tak nak kacau lagi keluarga I. I pun tak apa-apa ke anak you. Please. I thought you suka drama kan, Yusuf? No more drama, please. Oh, ya kan? Macam tu je lah. Fine. Dalam Melayu ni I tak kenal you. Dan you tak kenal I. Macam tu je. Mami dah, Mami. Macam tu je kau buang aku. Macam tu je kau buang aku. Macam tu je. Mami, sudah, Mami. Mami dah, Mami. Sudah, Mami. Macam tu je kau buang aku. Macam tu je kau buang aku. Sudah. Leraikan jiwaku dari pilu yang memburu, meski hati ini tak rela engkau pergi. Izinkanlah untuk bisa memelukmu, meluahkan rasa yang terakhir kalinya. Engkaulah